Assalamualaikum. Hari ni kita mewak kakung goreng aje. Wah, cara ya lagu mana tu? Mari kita tengok sekali. Mula-mula buh minyak masuk dah. Lepas tu buh bawang putih dengan lada kita cicir dah. Kita tumis-tumis bawang putih dengan lada tu naik bahu dulu dah. Agak boleh dah ke? Kita buat aje. Isi aje lah kita masuk dah. Goreng dulu, goreng isi aje tu masak, kadang masak apa dah dah. Agak atau boleh dah ke kita buat air masuk. Lepas buat air kita tunggu air tu gelegak dah ataupun gebuh sampai air tu masak. Agak boleh dah ke kita bersakal dalam rebus sudu. Becing sikit. Lepas tu air cicak dalam rebus sudu kita buh. Lepas buat cicak sok cirai dalam sudu setengah dah. Lepas tu sok berkotong. Dalam bertiga cuk apa dah dah. Lepas tu kita tu apa dah? Kucai-kucai kakah cium molek tu dah. Ni setara ni boleh dah. Lepas tu sudah kecak rasa lah mana dah. Kalau rasa sedap dah ke kita buh tunggu masa lada merah, bawang merah dah. Lepas tu buh kakung masuk. Kakung ni agak ambil lah nak banyak mana dah. Lepas buh kakung dah ke kita apa dah? Goreng wis sampai kakung tu masak dah. Kalau piak kena menu ni boleh kita rawat. Kalau tak faham mana boleh lah komen tanya. Ni setara ni boleh dah. Lepas tu kita boleh lah kek buh pinggir dah. Lepas kalau piak kena menu bet ni boleh lah tekan like, tekan share bagi kok saing-saing. Buh goreng dia sikit dah. Ni kadang ni kakung goreng air. Boleh kita dah.